Hello? Hello Puan. Saya Cikgu Norma. Saya nak bagi tahu, Yen tak datang sekolah hari ni. Apa? Yen ponteng sekolah. Ibu, Yen dah balik. Yen pergi mana hari ni? Yen baru balik dari sekolah. Tapi cikgu kata Yen tak datang sekolah tadi. Nampaknya Yen dah pandai tipu ibu. Duit saya hilang. Hah? Yen, kenapa masuk bilik ibu? Tak ada apa-apa ibu. Mungkin ke Yen yang ambil duit saya? Hello? Cikgu Norma? Apa? Yen pukul kawan dia di sekolah? Saya datang sekarang. Yen. Ibu, Yen minta maaf. Yen ponteng sekolah, curi duit ibu. Sekarang pukul orang pula. Ibu sangat kecewa. Yen akan kena hukuman. Puan, tolong jangan hukum Yen. Awak ni siapa? Saya orang miskin yang Yen tolong. Hari tu saya sakit. Yen tolong hantar saya ke hospital. Sebab tu dia tak sempat pergi ke sekolah. Kemudian, dia ambil duit Puan sebab nak bayar ubat saya. Yen juga lindungi saya dari pembuli. Jadi itu yang sebenarnya berlaku. Ibu, Yen minta maaf. Sebab tak sempat bagi tahu ibu perkara sebenar. Ibu dah tahu perkara sebenar. Jadi ibu maafkan Yen. Macam mana pula dengan korang? Korang maafkan Yen atau tak?